Ande in Cameron. Masa aku sampai hujan weh. Walaupun hujan, orang still ramai weh. Kau tengoklah beribu-ribu manusia yang ada kat sini. Sampai je kat Cameron, mereka sakit aku tak makan aiskrim marshmallow yang viral tu. So aku nak try. Bismillah. Weh, rasa desu weh. Hujan-hujan macam ni dengan hangat-hangat dia punya marshmallow memang sedap weh. Aku bagi 10 per 10 weh. Memang sur. Okay, ni adalah antara favourite saya tu hampa. Aiskrim strawberry. Hampa kalau main sini hampa wajib tahu try aiskrim strawberry ni. Rasa dia memang karen habis. Lain tu ada pelbagai makanan yang ada kat sini. Hampa boleh je pilih kat tepi-tepi jalan daripada dia jual strawberry. Strawberry pun fresh-fresh lagi tu hampa. Lepas tu hampa tak lupa juga kat sini ada juga apa nak beli bunga. Hampa boleh beli juga bunga kat sini hampa. Hampa kalau main sini mesti ramai mata kan. Baru kalau main sini pun ramai mata weh. Tak tahu nak pilih hak mana. Semua elok-elok weh. Ya, yang ni antara favourite saya, Taman Bunga Lavender. Apa kalau main sini jangan lupa singgah dekat Taman Lavender. Apa nak OOTD, apa boleh OOTD dekat sini. Tempat ni sangat cantik untuk hampa nak ber-OOTD. Okey, center semua. So, saya decide nak balik dah. Okey, apa jumpa lagi di next video.